Ilusi menangani pencemaran plastik. Walaupun kita menghentikan pengeluaran plastik hari ini, walaupun botol plastik terakhir yang kita buang hari ini, ia akan bertahan di lautan kita selama sekurang-kurangnya 400 tahun lebih. Dan kemudian perjalanan mikro-nanoplastik bermula. Jadi, kita mempunyai poster di kafeteria kita di mana kita mengatakan bahawa, anda tahu, saya mungkin tidak. Anda mungkin tidak akan melihat cucu atau cicit anda, tetapi saya akan dengan mengatakan botol plastik. Dan saya fikir itu benar. Jika kita melihat skala pencemaran plastik di lautan, menjadi jelas bahawa pembersihan sepenuhnya boleh mengambil masa ribuan tahun. Hari ini, lautan dunia mengandungi kira-kira 200 juta tan sisa plastik. Sementara itu, setiap tahun, kira-kira 20,000 tan diekstrak. Itu kurang daripada 1/100% pecahan yang boleh diabaikan berbanding jumlah sedia ada. Pada kadar ini, pembersihan lautan sepenuhnya akan mengambil masa kira-kira 10,000 tahun. Dan itu hanya jika kita menghentikan semua plastik memasuki lautan bermula hari ini. Plastik memasuki alam sekitar pada masa ini pada kadar yang jauh melebihi keupayaan kita untuk menyingkirkannya dari alam sekitar atau untuk menjadi perantara sisa. Katakan manusia mencapai kejayaan teknologi, melaburkan sumber yang sangat besar dan meningkatkan kecekapan pembersihan 5 kali ganda. Walaupun begitu, proses itu masih akan mengambil masa sekitar 2,000 tahun. Pada hakikatnya, kita tidak dapat menangani kemasukan pencemaran tahunan semasa. Apatah lagi menghapuskan akibat daripada apa yang telah terkumpul selama beberapa dekad. Kita bukan sahaja tidak dapat membuang semua plastik yang telah terkumpul di biosfera, tetapi percubaan untuk berbuat demikian juga boleh membahayakan organisma hidup. Terdapat beberapa inisiatif organisasi, mereka cuba mengumpul sisa, mengumpul tumpukan sampah mati, lokasi mati. Mereka juga mengumpul batu bedil. Anda tahu, organisma hanya meninggalkan 15 cm lapisan pertama lautan atas. Jadi organisma-organisma tersebut menggunakan bahan tiruan itu sebagai tempat memburu, tempat bersarang, tempat mencari makan, atau mereka bertelur di atas plastik tersebut. Jadi apabila anda membuang semua plastik ini, anda juga membuang semua organisma tersebut. Jadi kerana penyingkiran, ia sendiri, juga satu lagi masalah. Jadi sebaik sahaja plastik masuk ke dalam persekitaran, anda tahu. Tiada cara yang betul dan tidak berbahaya untuk membuang plastik ini daripada persekitaran tersebut. Tambahan pula, sebahagian besar plastik telah pun terurai menjadi mikro dan nanopartikel yang kini terletak di dasar laut. Hanyut melalui turus air, telah memasuki badan organisma marin dan menjadi sebahagian daripada kitaran jirim global. Zarah-zarah ini tidak boleh ditangkap dengan jaring atau dikumpulkan secara manual. Ini bermakna penyingkiran plastik secara mekanikal yang mudah dari alam sekitar. Walaupun dalam senario yang paling optimistik, ia tidak akan menyelesaikan masalah. Kita bukan lagi berhadapan dengan serpihan yang boleh dikutip begitu sahaja. Tetapi dengan nanopartikel yang membawa cas elektrostatik. Nanobahan ini telah pun tertanam dalam setiap benda hidup di planet ini. Dan walaupun kita berjaya mengeluarkan setiap botol plastik dan setiap pembalut dari lautan, satu persoalan masih akan kekal. Apa yang berlaku seterusnya? Kita masih belum mempunyai kaedah yang selamat untuk melupuskan timbunan sisa plastik yang akan kita kumpulkan. Terdapat sisa yang tidak diurus dengan baik di darat di seluruh planet ini di tapak pelupusan sampah tidak formal. Sesetengah sisa telah dibakar, sebahagiannya secara komersial di dalam insinerator yang mungkin atau mungkin tidak mempunyai skrin dan penapis yang sesuai untuk mengumpul bahan kimia berkaitan yang mungkin dilepaskan. Dibakar dalam senario pembakaran tanah terbuka di negara-negara yang tidak cukup kaya untuk memiliki kemudahan. Pengurusan sisa yang sesuai untuk menangani sisa plastik yang dieksport kepada mereka oleh negara lain dan kemudian sebahagian daripadanya sudah tentu akan dimasukkan ke dalam sistem pengurusan sisa yang dikenali sebagai sistem pengurusan sisa yang diiktiraf tetapi mungkin termasuk menanamnya di bawah tanah di tapak pelupusan sampah di mana sudah. Tentu ia boleh kembali menimbulkan masalah pada masa hadapan atau membakarnya dalam insinerator komersial tetapi
Bergantung pada kualiti kejadian sudah tentu terdapat kebimbangan tentangnya. Pelepasan daripada insinerator tersebut, membakar plastik, sama ada dalam kebakaran halaman belakang rumah atau insinerator industri, tidak menyelesaikan masalah. Ia hanya mengubahnya menjadi bentuk yang lebih berbahaya. Apabila dipanaskan atau dibakar, barang plastik yang besar terurai menjadi mikroplastik dan nanoplastik yang tersebar ke udara, mendap di permukaan, dan memasuki air dan tanah bersama hujan. Kehilangan plastik yang jelas dalam api adalah satu ilusi. Pembakaran hanya mempercepatkan pemecahan plastik menjadi zarah-zarah terkecil berkali-kali ganda, menjadi mikro dan nanoplastik yang menimbulkan bahaya terbesar kepada kesihatan manusia. Dan zarah-zarah bercas elektrostatik inilah yang boleh menembusi jauh ke dalam badan, termasuk otak dan sel-sel lain, di mana ia mencetuskan pelbagai jenis penyakit. Apabila anda meletakkan plastik di kemudahan kita semula, pada mulanya mereka akan mencari plastik besar untuk menghasilkan kepingan dan kepingan plastik kecil, dan kemudian semasa pencarian itu, mereka juga akan menggunakannya untuk mencuci. Anda tahu mereka perlu mencuci untuk membuang beberapa bahan yang tidak diingini pada plastik semasa mencuci itu. Bahan kehilangan banyak, maksud saya, peratusan besar daripada jumlah jisim. Jadi bahan yang hilang itu akan pergi ke aliran air sisa, aktiviti kita semula, amalan memberi makan pencemaran mikroplastik di saluran air. Sebagai kemudahan kita semula yang mudah dan biasa, ia boleh menghasilkan berbilion-bilion mikroplastik dan kemudian dilepaskan ke dalam sama ada aliran air sisa atau laluan air. Dan malangnya, apa yang saya lihat dengan beberapa perkara yang didakwa sebagai penyelesaian ialah ia tidak semestinya dicuba atau diuji dengan betul sebelum ia dimasukkan ke pasaran, dan mungkin terdapat potensi akibat yang tidak diingini. Pirolisis. Pada pandangan pertama, ia kelihatan seperti keajaiban teknologi. Kita mengambil sisa plastik, memanaskannya hingga 800 darjah Celsius tanpa oksigen dan mendapatkan bahan api. Daripada timbunan sampah, kita mendapat gas, cecair dan sisa karbon yang kecil. Kedengaran menjanjikan, bukan? Tetapi teknologi ini mempunyai sisi lain yang tidak kelihatan dan jauh lebih berbahaya. Semasa penguraian suhu tinggi, plastik tidak hilang begitu sahaja. Pirolisis disertai dengan pelepasan dioksin dan furan, antara bahan paling toksik di planet ini. Ia bersifat karsinogenik, mengganggu sistem endokrin dan boleh terkumpul dalam tisu manusia. Ia berbahaya walaupun pada kepekatan yang rendah. Walaupun anda berjaya mendapatkan 600 liter bahan api cecair daripada 1 tan plastik, harga bahan api sedemikian merupakan ancaman kepada kesihatan dan kehidupan manusia. Dengan bergantung pada kaedah pelupusan sedemikian, kita hanya mempercepatkan transformasi plastik kepada bentuk yang tidak kelihatan, namun jauh lebih berbahaya. Biar saya ingatkan anda bahawa jumlah mikro dan nanoplastik yang terdapat di lautan sahaja sudah lebih daripada cukup untuk memusnahkan seluruh biosfera kita, termasuk manusia, sebanyak 3 kali ganda. Sementara itu, mikroplastik terus hancur, menghasilkan sejumlah besar nanoplastik. Ingat contoh dari kernel. Satu zarah mikroplastik boleh berpecah menjadi berbilion nanopartikel. Dan dengan mikroplastik yang tidak terkira banyaknya sudah terdapat di mana-mana, sentiasa terurai menjadi serpihan yang lebih kecil. Proses ini mendorong kemusnahan manusia dan segala-galanya di sekeliling kita. Hari ini, ramai orang telah mula menjadikan krisis ini sebagai satu perniagaan. Mencipta pelbagai kaedah yang kononnya membuang mikroplastik dari badan. Dan orang ramai sanggup membayar sejumlah besar wang untuk rawatan ini. Tetapi persoalan sebenar ialah, adakah ia benar-benar berkesan? Hari ini, dalam penjagaan kesihatan dan juga dalam beberapa kalangan saintifik, terdapat perbincangan yang semakin meningkat tentang kaedah yang didakwa untuk membersihkan tubuh manusia daripada mikroplastik. Pelbagai pendekatan sedang dipromosikan, termasuk plasmaferesis, hemosorpsi, peranti penapisan mekanikal, penjerap diet dan apa yang dipanggil suplemen semula jadi yang mendakwa dapat menyah toksik badan. Pada pandangan pertama, semuanya kedengaran munasabah. Jika terdapat sesuatu yang toksik di dalam badan, ia harus dibuang.
Tetapi sebenarnya kaedah ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah tersebut. Saya tidak fikir sebarang teknik yang terbukti secara saintifik wujud untuk menapis mikronanoplastik daripada darah. Ia akan termendap di dalam organ itu sendiri, yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang anda boleh tapis dengan menghantar darah ke mesin penapisan. Nanoplastik telah pun meresap ke dalam sel manusia. Ia bukan sahaja beredar dalam aliran darah seperti tetamu yang tidak diundang. Anda boleh mengiring keluar begitu sahaja. Ia telah menjadi sebahagian daripada persekitaran dalaman badan. Ya, kita boleh membersihkan darah dengan sorben atau menapis plasma. Tetapi sejauh manakah keberkesanan prosedur sedemikian? Kami memulakan pengeluaran plastik ini dan penggunaan bahan-bahan ini yang mempunyai banyak kesan positif. Di hospital, apabila saya melihat persekitaran kerja harian saya rasa 80% daripada semua yang saya sentuh di hospital adalah daripada plastik, bermula dengan sarung tangan saya. Dan mungkin 80 hingga 90% daripada mesin itu sendiri diperbuat daripada plastik. Dan itu adalah perkara yang sangat penting untuk penjagaan kesihatan. Lebih-lebih lagi, larutan yang digunakan untuk prosedur penulenan darah juga mengandungi plastik. Apabila anda jatuh sakit, anda akan pergi ke hospital, anda mungkin akan pergi ke hospital untuk rawatan dan kemudian mereka akan memberi anda beberapa larutan, beberapa infusi seperti mereka akan meletakkan sesuatu di dalam sayap anda dan kemudian mereka memindahkan beberapa cecair dari bungkusan elastik ke sistem darah anda, jadi larutan intravena tersebut. Sekurang-kurangnya, 62 zarah mikroplastik seliter. Jadi ini adalah pemindahan langsung, pendedahan, mikroplastik kepada sistem manusia, sistem darah. Jadi kita berakhir dengan satu paradoks. Kita menggunakan plastik untuk cuba menghapuskan akibat daripada plastik. Prosedur sedemikian sememangnya boleh mengurangkan beban toksik keseluruhan, tetapi ia tidak menangani isu teras. Ia tidak mengekstrak plastik daripada sel, tidak meneutralkan cas elektrostatiknya. Jangan pulihkan laluan isyarat yang terganggu, dan jangan melindungi otak, sistem imun atau mitokondria. Seseorang individu berhak untuk mencuba kaedah sedemikian. Ia adalah pilihan peribadi mereka, tetapi adalah penting untuk tidak menyimpan ilusi. Prosedur tersebut tidak akan memulihkan kesihatan yang hilang. Selain itu, plastik bukan sekadar bahan yang digunakan untuk pembungkusan dan barangan rumah. Ia merupakan tulang belakang industri moden, penjagaan kesihatan, pengangkutan, elektronik, pembinaan. Malah teknologi angkasa lepas. Ia merupakan bahan kedua paling biasa di bumi selepas konkrit, jadi ia sangat meluas. Saya fikir untuk masa hadapan adalah sangat penting untuk kita mengekalkan kegunaan penting plastik kerana plastik bukanlah musuh di sini. Ia bukan perjanjian tentang tidak menghasilkan plastik. Ia adalah perjanjian tentang menamatkan pencemaran plastik, bukan menamatkan pengeluaran plastik. Dan plastik mempunyai potensi untuk membawa manfaat masyarakat yang jelas. Itulah sebabnya matlamat utama hari ini bukanlah untuk menghentikan pengeluaran plastik, tetapi untuk mencari cara untuk mengurangkan kesan mikro dan nanoplastik terhadap kesihatan manusia dan alam sekitar. Mencipta harapan palsu adalah sangat berbahaya. Ia timbul daripada salah faham tentang realiti dan daripada kejahilan asas. Kita mesti ingat bahawa zarah plastik yang paling berbahaya adalah zarah yang cukup kecil untuk menembusi sel kita. Dan sebaik sahaja mikro dan nanoplastik memasuki sel kita, ia tidak boleh ditapis atau disingkirkan. Ia menjadi sebahagian daripada badan dan perlahan-lahan memusnahkan kita dari dalam. Masalah yang paling serius ialah kita tidak mempunyai kawalan ke atas berapa banyak bahan ini memasuki kita. Nanoplastik juga boleh menembusi kulit. Contohnya, apabila kita berenang di laut atau berbaring di bawah sinar matahari. Dan apa yang boleh kita lakukan terhadap nanoplastik yang, setelah disedut, bergerak terus ke otak dan mula memusnahkan neuron? Nanoplastik adalah antara bahan paling berbahaya untuk biosfera dan untuk semua kehidupan, termasuk manusia. Namun, meninggalkan plastik sama sekali adalah tidak masuk akal kerana berbuat demikian akan menyebabkan kerugian global yang besar. Polimer sintetik, termasuk plastik, membentuk tulang belakang bagi pelbagai industri moden. Daripada perubatan dan